Pas aku waktu kita kecil, dia tentulah orang yang di pulau kan. Tuan-tuan ingat waktu tuan-tuan kecil? Mana tuan-tuan nak kawan dengan tuan-tuan kedekut? Beli aiskrim Malaysia yang panjang dia makan seorang. Mampus dia tak ada kawan. Sebab disiplin ais tu mesti kena potong tengah. Tak ada orang dalam dunia ni, dalam dunia kanak-kanak saya yang miskin di Kedah. Aiskrim di mesin tu. Dia boleh makan aiskrim panjang tu seorang. Kecuali dia adalah Fir'aun pada zaman saya. Dia mestilah orang yang kepak separuh untuk kawan dia. Itu kita belajar good values. Kita belajar nilai baik sebab kawan kita tahu dia akan memiliki watak yang dianggap sangat teruk oleh kawan-kawan kalau dia makan ais tu seorang. Mana ada? Tak ada. Dulu dalam kampung saya di Pumpung, kampung kedai Pak Wang Kepiah sekarang. Tanyalah Pak Wang Kepiah. Pak Wang Kepiah dah tak ada, bini dia dah long. Saya panggil dekat bini Pak Wang Kepiah ni, dekat dulu kalau kita nak beli durian, bukan saja cukup tentang anak-anak, kita kalau dia nak beli buah tu setakat bau je sampai, dia takkan beli. Bawa durian daripada rumah dia tu tidak melukakan jiran tetangga. Sekarang mana adalah kita buat benda macam tu. Okey, kalau dia beli sikit juga, dia masak. Dia buatlah kuah. Dia buat bubuk durian tu. Sebab tu sekarang ni orang selalu tanya kat saya, kenapa durian saya makan dengan pulut? Saya tak boleh makan durian saja. Sebab daripada kecil kita tak pernah makan durian saja. Kita mesti makan durian dengan pulut. Sebab orang bagi kita 2 biji durian. Tak kenyang lah. Mak kita buat kuah. Bila mak kita buat kuah, beli pulut. Kita makanlah dengan pulut. Itu berpunca. Bubuk kacang ada durian. Waktu tu orang buat pengat durian. Sebab durian ni mahal. Orang kaya-kaya aja yang boleh mampu. Jadi saya belajar daripada tradisi tu. Jadi sampai sekarang, saya tahu kata good value tu bukanlah datang ketika saya masuk universiti. Good value tu datang bila Long Siah ni main ketuk. Yum dia panggil mak saya kan. Baru dah sampai dah. Durian masuk ke dalam rumah tu baru dah sampai. Dia bagi 2 biji. Lagi dia pergi pula rumah Mak Yam tu, bagi 2 biji. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, good values yang kita belajar daripada nilai kampung dulu. Setiap orang yang beli durian ni tak akan boleh makan durian dengan rasa bau tu sampai ke rumah jiran. Pasal durian ni bau dia kuat. Sangat kuat bau durian ni. Sekarang mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan makan kat kedai kan, dah makan durian sedap, tuan-tuan kata, orang sebelah ni makan ke tidak? Taklah. Pasal kita dah tak ada good values tu. Orang sebelah tu dia fikir dia nak makan durian macam mana. Bukan urusan kita. Dulu jadi urusan. Untuk sesebuah keluarga menunjukkan kemewahan hidup dia akan ada rasa bersalah sekiranya kemewahan tu mendera jiran tetangga. Itu yang saya bagi tahu dekat tu. Tak adalah banyak beza dia. Kan? Banyaklah beza dia. Jadi membesarkan anak pun banyaklah beza dia. Saya pun tak boleh nak warislah good values tu pada anak saya. Pasal anak saya tu tak membesar dengan sepupu dia. Sebab kami tinggal di Kuala Lumpur kan. Yang duduk di kampung, ialah di kampung lah. Cuma sesekali lah saya bawa anak saya untuk kenal sepupu-sepupu mereka dalam value nilai yang berbeza. Tapi saya masih lagi hidup sebagai seorang konservatif Malay. Itu kekal lah. Saya fikir apa-apa konservatif. Saya tak menganggap diri saya adalah urban traditionalist. Saya memang konservatif Malay lah. Yalah, dulu mak ayah kita kalau dia nak buka durian tu, nak bahagi dengan ulas payah. Maka tu nak selamatkan kita supaya musim durian ni kita makanlah juga durian. Dia belilah bubuk kacang tu, dia belilah kacang hijau. Buat bubuk kacang. Jadi kalau durian tu sebiji pun dah masuk, dah boleh makan dah. Oh, cerita glamour. Mak aku buat bubuk kacang durian. Mak hang buat apa? Mak aku buat dengan roti jala. Kaya sikit lah kalau dia boleh buat kuah cicah dengan roti jala. Jadi kami makan dengan pulut. Tu kaya sekali lah. Orang yang berjaya makan durian dengan pulut paling kaya dalam kampung tu. Orang yang makan durian dengan roti jala nombor 2 kaya. Orang yang makan pengat durian, orang yang makan bubuk kacang hijau dengan durian nombor 3 paling kaya. Okey, itu je lah. Dulu pulut ni kita makan dengan semua sebab kita tak boleh beli pelam yang banyak. Kenapa ada pulut? Kerana kita miskin. Musim pelam tak boleh beli banyak untuk anak makan sampai kenyang. Jadi tinggallah jadi pelam pulut tu, pulut mangga tu.
Cempedak pun kita makan. Dulu cempedak. Orang ramai beli kan. Kata dia katalah apa ni, Luang Asia beli kan. Dia kopek cempedak tu, dia buat pulut. Dia main tak rumah saya. Buat pulut yang dah ada santan tu dengan cempedak. Kita makan. Sebab apa ada pulut, cempedak pulut? Pasal zaman dulu buahnya mahal. Kita tak mampu. Orang tak buat cempedak goreng tu tuan. Tak belum ada idea sekarang ni, tahun-tahun kebelakangan ni. Dulu orang kampung tak buat cempedak goreng ni. Kita makan cempedak dengan pulut, biji dia kita rebus. Makan pula biji dia. Jadi setiap kali saya makan durian, tak retilah saya makan durian tanpa pulut. Jadi orang semua heran. Bukankah makan durian puas kan? Makan durian puas, berulah-ulah durian, kenyang dengan durian lah. Kalau makan dengan pulut kan nanti kenyang pulut. Saya tak reti sebab daripada dulu aneh orang makan durian saja. Zaman saya Fir'aun je lah kot mampu makan durian saja. Lain pada tu adalah pulut durian. Dulu lawak lah kan, orang kaya-kaya mati. Kan kenduri tahlil ni tak perlu panggil. Ataupun durian jatuh musim bulan puasa. Kita pergi duduk semayang Masjid Zahir lah. Tempat masjid utama saya semayang Masjid Zahir lah bulan Tarawih. Saya Arobi pun semayang situ lah. Tahu-tahu dengar surau ni buat pulut durian ataupun dia buat pulut mangga. Tinggal lari pergi surau ni walaupun kena kayu je. Sebab Tarawih tak kira karya. Tuan-tuan boleh masuk. Jadi tengah duk main sepak agak bulat tu kan. Duk main sepak agak bulat tu. Nak tunggu buka puasa, datanglah kabar. Kancut malam ni pulut durian. Surau kancut pulut durian. Kosong, Aru duk tunggu saya kat Masjid Zahir. Mana non ni tak main ni hari. Mana non sebab saya dulu tukang tabuh ration. Ration ni more lah. 8 rakaat. Tak boleh makan more lagi. Pasal Masjid Zahir masa tu 21 rakaat. Tapi saya ada kabel lah dekat belakang tempat orang hidang-hidang ni. Saya dah pegang semua. Tu masjid saya main kat kampung saya. Saya pun nanti tapau lah. Bawa pergi ke Paris ni. Paris ni taman yang depan Masjid Zahir tu. Sponsor lah kawan-kawan. Tapi malam tu saya tak main. Sebab saya pergi masjid yang kabar angin. Pipi betul lah. Bubuak durian. Ini duk pergi bihun pekak. Bihun pekak kita pun malas lah. Pipi bihun pekak kan. Cari kacau bihun tu daging tak jumpa lah. Kerang apa tu saya cerita. Zaman tu ada tolak toge pun tak jumpa. Daun kucai pun tak jumpa. Betul-betul bihun toge lah dia bagi. Apa ni kita panggil apa bihun pekak lah. Makan lah juga bihun pekak. Lepas tu datang kabar angin. Satu surau ni adalah hari tu orang kaya ke anak dia balik kan. Dia buat pulut durian. Kita pergi lah. Bukan demand. Kalau tuan-tuan tak lalu masa kecil ni, tuan-tuan tak akan faham. Tuan-tuan besar dalam zaman di mana semua perkara-perkara yang saya cerita ni, tuan-tuan kata demand, tuan-tuan kata select, kan, perkataan yang tuan-tuan pakai. Zaman saya normal. Sebab kita kalau tak pergi masjid, tak rasa kita durian pada tahun tu. Sebab mak ayah kita tak mampu sediakan durian. Dan kenapa orang buat kenduri durian? Kerana itulah yang ditunggu oleh kampung-kampung orang miskin. Jadi dia pemain lah. Buatlah dekat surau tempat saya, kampung saya orang miskin banyak. Orang Pintu 10, orang Jalan Mahdali, orang Jalan Sekerat, orang Jalan Lumpuk ni majoriti orang miskin. Jadi orang kaya ni pun dia tak buat kenduri di tempat yang ada orang kaya. Dia tak buatlah kenduri di Taman Pumpur orang kaya. Dia tak buatlah kenduri Taman Lok Merah kaya. Dia mainlah dia ada duit. Dia main buatlah dekat tempat orang miskin. Jadi berita tu besar untuk kita. Sebab ada durian. Yang mana dalam kampung kita tak ada seorang pun mampu buat kenduri durian. Jadi kena faham konteks dia. Jadi orang ni dia kaya anak bukit. Syed Nahar kan nak buat. Syed Omar kan nak buat. Syed Ahmad Syahbudin kan nak buat. Dia pun orang kaya di Kedah. Ataupun apa ni keluarga Bukhari nak buat. Dia pun ni kaya di Kedah. Dia pilihlah surau-surau, jatuhlah surau kampung saya ni. Ni kalau buat sini orang susah semua ni. Orang Jalan Sekerat, orang Jalan Mahdali. Waktu tu kampung setinggal banyak lah. Sekarang kalau tuan-tuan pergi Jalan Sekerat, Jalan Mahdali, Jalan Pintu 10 semua dah jadi hotel. Dulu kampung-kampung orang Melayu di situ. Buatlah penuh. Sebab pada musim tu je kami akan dapat makan durian. Kerana mak ayah kami tak mampu beli. Tahun-tahun 79, 80 durian ni adalah barangan mewah. Kerana paras orang Melayu dalam keluarga miskin ni tinggi. 40% daripada orang Melayu ni adalah berada dalam keluarga miskin. Orang Melayu ni hanya 90-an dan ke atas saja muncul. Jadi waktu tu durian pun tak banyak.
Sekarang orang kaya makan derian kahwin, derian kampung jatuhlah pada derian rakyat. Dulu tak ada derian kahwin ni apa semua. Derian kampung itulah yang menjadi rebutan semua. T20, M40 makan yang tu. Jadi B40 duduk saja. Sekarang kan dah datang lambakan derian berkasta ni. Jadi tak apalah, niat kaya-kaya makanlah Musang King. Dia makanlah IOI D24 ke apa segala makdinet yang dia ada. Derian rakyat ni, derian dusun kampung jatuhlah kepada derian rakyat. Maka boleh makanlah rakyat jelata. B40 zaman saya ni tak ada. Derian kahwin ni semua tak ada. Jadi T20 pun makan derian yang sama. Berarti derian tu hilang di pasaran kepada orang yang mampu. Jadi tuan-tuan tak pernah lalu zaman tu, tuan-tuan akan rasa macam cerita ni aneh. Tapi itulah. Zaman dulu ni moral ni jadi kabar angin. Saya ingat saya main sepak agak bulat dengan tempat tapak sekarang ni dipanggil hotel apa yang kita selalu balik tu depan kampung ayah tu. Signature Hotel Signature Hotel tu. Dulu tapak saya main sepak agak bulat. Main sepak agak bulat ramai lah orang datang. Kadang buka sampai 2 kotak main sepak agak bulat tak larat main net. Main bulat timang tikam. Nanti pembawa kabar angin akan datang. Kampung malam ni, kampung-kampung apa ni, Masjid Kampung Berjaya malam ni laksa. Ada orang sponsor laksa Teluk Kecai. Semua lari api masjid tu. Malam tu penuh Kita tak kisahlah, kita pun ada kawan di situ. Malam ni pula orang kata mana ni surau kancut mana ni. Pulau surau kancut mana ni. Dia sponsor nasi biryani. Kita pergi surau kancut. Sebab kita budak-budak kan. Yang mana buka puasa pun keluarga kita tak mampu sedia tu, sahur lagilah tak mampu sediakan. Jadi moreh ni lah yang kita tunggu. Dan sebab tu tarawih dulu sangat hebat di kalangan kanak-kanak. Kerana budaya cek moreh. Lepas tu saya naik besar sikit, saya naik masjid Zahir. Masjid Zahir dah ada papan putih lah. Papan putih masjid Zahir kan. Dia tanda papan putih. Puasa pertama siapa bagi barang dia apa. Puasa kedua siapa bagi barang. Puasa ketiga tabur masjid. Bihun lah. Puasa keempat tabur masjid. Bihun lah. Mai kelima pula baru ada nasi kandang siapa penaja. Yang keenam tabur masjid. Hari tabur masjid tu kita rasa macam lah mesti bihun pekak lah. Bihun pekak betul tuan-tuan. Nak cari toge pun tak jumpa, cari kucing tabur masjid. Takkan nak di mewah-mewahkan untuk tarawih. Jadi itu yang kita tengok. Roti canai dah kira mewah. Dulu kan ada geng-geng. Kalau jauh sangat saya tak mampu lah. Tapi kalau masjid akak peluru tu bunyi tarawih. Moreh. Pergi akak peluru nama tempat tu. Adalah salah silah kampung saya tanam kat tu, tapi saya tak sepatutnya sembahyang karyah dah berapa karyah dah tu. Tapi disebabkan tawaran-tawaran dia menarik, malam ni bihun sup Omak Bom kat mana? Omak Bom hari ni orang panggil bihun sup dia buat di mana? Aluk Merah, kayu baloi lagi Aluk Merah. Aluk Merah baloi lagi. Sebab kita pergi pun bukan ligang rokaan sangat. Kita sampai pukul berapa janji tarawih belum habis. Jadi kayuh lah. Kan? Masa budak tuan-tuan, kerana kita miskin dan tarikan makanan kan. Orang rokaat yang ke-16 lah, kita baru masuk 17, 18. Kan? Lepas tu witir, moreh. Makan moreh. Tak apalah, kita kenal masjid. Allah bulan puasa pun budak-budak tak kenal masjid tuan-tuan. Tuan-tuan kambu anak tuan-tuan di rumah. Dulu kita kenal lah masjid, sungguh pun tidaklah 365 malam. Tapi kita kena naik masjid 30 malam disebab tarikan tarawih. Itulah kita pergi. Tapi zaman saya ni kita pilih derian lah. Ada kali-kali tahun-tahun yang di mana derian jatuh pada bulan Ramadan. Jadi harga dia jatuh teruk. Jadi bila musim derian jatuh bulan Ramadan, harga dia jatuh teruk sebab orang tak akan beli derian yang mahal. Orang buat persiapan Ramadan, orang nak buat persiapan raya, jadi drop lah sikit harga derian ni. Jadi orang-orang kaya macam saya Syekh Ahmad Syabuddin, lepas tu Said Al-Barakabah, keluarga Said Al-Barakabah ni kaya di Kedah. Depa ni keluarga hakim tinggi. Depa ni masjid utama mereka di Pumpung. Jadi Tuan Said Al-Barakabah ni rajin buat kenduri di masjid di Pumpung tu. Saya kalau balik ke singgah masjid Pumpung, saya akan berziarah kubur dia. Sebab banyak benda-benda yang saya akan ingat jasa Tuan Syed Barakabah dan keluarga dia. Dia kubur dia di Masjid Pumpung. Saya kalau lalu singgah masuk saat tengok sekejap. Doakan pada Syed Barakabah, orang yang sangat pemurah walaupun dia sangat berkedudukan tinggi dan sangat kaya. Jadi Masjid Pumpung ni pada rumah saya teruk je kalau nak kayu kalau saya duduk di Kancut ni. Kalau saya duduk Pumpung okey lagi.
Saya dah pindah duduk Jam Lumpuk kan nak kayuh. Tapi sampailah pasal Syed Barakabah ni, kalau dia buat, dia moreh Masjid Pumpung ni 10 hari lah dia kawal daripada 30 bulan. Arwah Tuan Syed Barakabah ni. Baik dia. Dia ni hakim Mahkamah Tinggi, pernah jadi ketua hakim. Orang hebat. Nabil Barakabah tu anak ke cucu dia saya tak pasti. Dia pun buat live lalu kan. Nabil kan baik tu, Nabil Barakabah tu. Arwah Nabil punya tu pak saudara ke sepupu dia yang meninggal, penyanyi tu kan, Syed Anas. Dia pun adik-beradik lah semua ni. Jadi kami dulu dapat makan benda yang sedap-sedap kerana kemurahan hati Syed Barakabah. Sebab dia sentiasa buat dia punya moreh di Masjid Pumpung. Masjid Pumpung pun kecil masa tu. Sebab tu bila marhum dikebumikan di Pumpung, kalau saya balik saya rajin singgah di Pumpung. Sebab saya ingat kenangan lah saya kecil-kecil semayang masjid tu. Tahun 78, 79 saya moreh di masjid tu. Kalau moreh Syed Barakabah tak pernah mengecewakan lah. Saya ingat semua. Kalau kita biasa miskin, kita akan ingat semua makanan lazat yang kita makan pada masa kanak-kanak. Kalau kita biasa miskin, kita akan sentiasa ingat orang yang pernah membantu saya. Bantu kuat. Kerana momen waktu miskin tu. Bukanlah kerana ingatan kita kuat. Kerana kita miskin, kita akan ingatlah derian kan. Dulu kita makan derian, kita makan kerana kita ada duit. Dulu kita makan derian kerana kita impikan derian. Sebulan ni duduk tunggu bila lah nak derian. Bila lah nak derian. Kabar derian tak sampai lagi. Kita tak mampu beli. Datang Tuan Syed Barakabah. Pulut derian. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Pulut derian tuan-tuan kalau terawih. Berarti derian tu kena turun berbakui sebab pulut derian. Kalau roti kerai kuah derian ni kita boleh kata budgeted lagi lah. Kalau pulut derian ni saya takkan lupa lah pasal menggigil kita buka puasa makan sikit lah di rumah. Sebab perut nak taruh. Sehari nak sapu pulut derian semau-maunya. Pergi. Banyak Tan Sri Bukhari waktu saya remaja dia dah jadi orang kaya dah. Jadi kita ada pasal mak dia ni sentiasa menekankan kepada dia untuk kenduri kan. Dia selalu kenduri di Masjid Zahir. Jadi adalah kadang-kadang kita dapat nasi berani. Dia kata Syed Mokhtar Bukhari bagi. Kami tak panggil dia, tak banyak orang panggil dia Syed Mokhtar. Dia pun kata malam ni Syed Bukhari buat lebih menyebut nama ayah dia. Satu kalau tuan-tuan biasa hidup pada tahun yang saya sebut, yang mana yang senior super duper macam saya kan. Benda ni mesti tuan-tuan ingat. Saya cerita ni tuan-tuan recall sebab tuan-tuan bukan penulis. Maka tuan-tuan kata saya ni kuat ingatan kerana saya menulisnya. Kan sebab tu tuan-tuan kata macam tu. Tapi tuan-tuan duduk sendirian pun, tuan-tuan balik sembang di kampung pun, itulah yang tuan-tuan buat pun. Kerana tuan-tuan tanya kan. Tuan tengok masjid dah jadi besar kan. Sekarang tak ada masjid kecil, semua masjid besar. Lepas tu bila semua masjid besar ni, moreh ni dah tak jadilah tarikan untuk kanak-kanak datang masjid. Sebab dunia dah berubah kan. Penduduk taman apa semua ni. Jadi mentaliti terawih adalah tarikan kanak-kanak datang ke masjid ni tak ada lah. Pak Imam tu semua dah mati dah. Pak Imam yang fikir macam mana nak bagi budak-budak mai celik masjid pada malam terawih ni. 30 malam mereka mai terawih. Jadi dulu kerana miskin, tarikan dia senang. Sediakan makanan yang lazat. Jadi ramai lah. Jadi dulu terawih ni jadi kayuh rendahan lah. Terawih budak tak boleh bawa lah. Dah jadi masalah lah. Tak tahu jaga anak lah. Imam nak semayang jadi payah lah budak bising kan. Jadi semua mak ayah tak berani lah bawa anak pergi terawih. Sebab disiplin masjid sekarang ni terawih, kanak-kanak boleh menjadi perosak terawih. Zaman saya tu tak ada masalah. Ada je pakcik yang tak terawih. Dia jaga je. Suruh je kami semua ni jangan bising. Kita 8 dah tak larat dah tuan-tuan. Kita pun tak faham sangat nikmat solat terawih ni. Yang kita tahu sekali nak tunggu makan. Dan terawih ni banyak 21. Jadi betul biasa. Pakcik tu nanti dia mengajar agama tinggi kan. Dia tahu terawih ni adalah semayang bersenang lenang. Dia jaga kita apa semua. Habis sekejap dia terawih lah dalam cara dia. Terawih bersenang lenang tak hilang dia pun. Sekarang ni sebab banyak sangat undang jadi meraihkan dan juga mewujudkan pesta pada bulan Ramadan ni adalah bulan kanak-kanak memenuhi masjid. Dah tak ada lah. Tuan-tuan pergi mana pun tuan-tuan tak jumpa dah orang tua yang bercakap macam saya ni. Bulan Ramadan ni adalah bulan di mana 30 malam kita nak penuhkan kanak-kanak dalam masjid. Habis terawih barulah geng-geng tadarus, kanak-kanak dah balik.
Lah ni jadi isu lah. Bawa budak ramai sangat, budak tu dianggap pencemar masjid sebab dia berlari belakang. Orang lah kan dia sensitif. Orang dulu tak. Sedih imam kampung tu kalau tarawih budak-budak tamat, sebab tarawih je satu tarikan untuk budak-budak memenuhi 1 bulan penuh, celik pada masjid dalam kariah dia. Nak bagi dia ada rasa pernah pijak masjid, cinta masjid tu kan, nak bagi semayang waktu, dia tentulah tak mai. Jadi tarawih lah pada waktu tu, di mana dipanggil bulan memperkenalkan masjid kita kepada anak-anak kariah kita. Jadi budak mai penuh. Jadi budak-budak nak mai dengan ada sebab lah. Sebab tarawihnya menyediakan makanan yang lazat sesuai dengan orang kampung pada waktu tu. Akses pada makanan sedap ni terbatas. Sebab kita tak semua barang yang ada dalam moreh kita boleh makan. Sekarang Melayu kaya dah. Kita buat apa pun dia kata, Allah, setakat nasi kandak sadam tu. Dulu sebut nasi kandak ya, masjid tu kena tahu dah. Nanti katalah orang tuan-tuan nak pergi buat moreh kan, tuan-tuan berbincang dengan Pak Imam. Mai pada mana? Saya daripada orang luar, tuan-tuan nak buat tarawih banyak dekat tuan-tuan nak mai surau kampung saya ni. Surau Johor Lumpur ni. Berapa ramai duk mai? Pak Imam pun lurus. Ada lah tarawih orang tua 10 orang. Budak-budak 5 orang. Tu kalau saya nak buat nasi kandak, Pak Imam terus ubah pendirian dia. Kalau nak buat nasi kandak, yang orang tua-tua mai 50 orang, budak 100. Terus naik bajet dia. Sebab berita tu akan menyebabkan surau tu penuh pada masa mana. Jadi mamat dia kata seronok nak ke sini tak banyak. Dalam 20 bekas nasi kandak saya buat cukup. Pak Imam kata jangan. Suasana tarawih akan berubah bergantung pada morehnya. Jadi kalau tuan-tuan dah masuk nasi kandak, kena standby 100. 50 orang tua, 100 budak-budak. Terbeliak mata dia tu. Sebab ramai tak ramainya sesuatu surau dia itu bergantung kepada morehnya. Siapa tahu, semua buat perangai macam saya. Saya cerita ni bukan benda satu Malaysia perangai macam ni. Pada zaman di mana akses pada makanan-makanan jadi payah. Dia berkata, Pak Imam kata tak boleh, sehari cerita ni sampai. Bukan masjid kancut je. Dia kata, habis semua luak pada kariah pemain. Orang pun tinggal masjid Zahir. Untuk semayang masjid Zahir tu, kena pula masjid Zahir jatuh malam tu. Moreh, tabur masjid. Orang tinggal moreh, tabur masjid, kita tahu bihun pekak ya. Berlarilah datang sebab nasi kanak zaman saya tu. Perkataan nasi biryani tu, kami tak erti sebut. Kami duk sebut nasi biryani. Tak erti lagi dia bunyi dia adalah biryani. Sebab kedai jual nasi biryani ni pun tak banyak. Tak erti lagi kami duk sebut nasi biryani. Ingat pada kos orang yang hanya ada duit banyak yang boleh buat benda ni. Pasal kita kata nasi ni berani, tuan rumah tu orang nak buat kenduri ni mesti berani sebab kos dia tinggi. Rupa nama dia nasi biryani, tak ada kena-mengena dengan berani pun. Tapi dulu kita kata nasi ni zaman saya budak-budak, mitos ya. Orang kaya yang berani ada duit yang boleh buat nasi ni. Jadi kita dah panggil nasi berani. Orang yang ada duit yang berani, lepas-lepas kita tahu dia ni nasi biryani. Tak ada kena-mengena dengan berani. Jadi kita pun pergilah tarawih. Jadi sungguh pun saya ni jemuan, jahat pada waktu muda. 30 malam sangat peka kepada apakah hidangan masjid-masjid yang ada tarawih ni. Lepas tu ada lagi satu tu tepung talam. Makcik ni memang popular tepung talam. Dia memang popular tepung talam. Dia bulan Ramadan dia buat tepung talam. Tapi last tu selepas dia kutip untung, 7-8 malam terakhir tu Ramadan dah mula merosot dah sebab orang dah duk gila pesta. Orang duk gila pesta raya kan. Masjid dah mungkin susut dah. Malam orang patutnya 10 malam akhir masjid penuh. 10 malam akhir dapatlah muka-muka masjid ni. Ahli masjid yang termasjid akan duduk di masjid sebab dia kerja 10 malam akhir. Yang lain duduk di bazar. Ahli masjid yang terpaling raya dia duduk di bazar. Jadi makcik ni rajin lah turun dia punya tepung talam. Dia tepung talam dia saya turun lah. Masjid Kampung Berjaya dia selalu turunkan. Lepas tu kadang-kadang naik sampai ke seberang Terui saya turun. Sebab makcik ni punya tepung talam memang sedap. Lepas tu makcik ni pun dah tak ada lah. Habislah legasi tepung talam dia. Yalah, barang siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, masa tu pun tak banyak ceramah tentang Lailatul Qadar. Jadi orang tak ligat sangat 10 malam lah ni. 10 malam lah mampu di bazar lah. Mampu duk merayau, tak tahu lagi cerita kata berhimpun di tempat-tempat syaitan berkumpul ni. Tak ada lah orang pi lah. Pi pun bukan beli pun. Satu benda yang hantar tak baju raya hak hijau tu, baju raya hak kuning tu, balik cerita ya. Zaman saya ni saya cerita kat tuan-tuan tak ada kain sampin. Tak ada kain sampin. Tak ada kain sampin. Jarang orang Melayu pakai baju Melayu pergi semayang raya. Tak ada orang pakai kain pelekat dengan baju Melayu yang lama. Baju raya ni kita consider baju nak pakai hari raya. Ni trend 2000-an baru berubah bila orang Melayu meningkat, ekonomi dia tinggi. Zaman saya dulu pergi semayang raya kain pelekat ya.
Apa saja baju yang ada. Baju raya ni merujuk pada baju biasa yang kita nak pakai lawa pada hari raya. Jadi zaman tu bila pergi tengok baju raya di Pekan Rabu, orang duk berniaga baju raya untuk T20 orang Melayu kaya ni, kan duk balik cerita lah. Hak hijau tu lawa. Beli tak pun, sebab kita pagi raya pakai kain pelekat ya. Pakai baju biasa. Tak ada sampin. Tahun 2000-an ni je, bila orang Melayu ekonomi dia tinggi, trend media sosial ni, maka semua orang mula menggayakan baju Melayu untuk solat Hari Raya. Zaman saya tak. Solat Hari Raya ni kita penuhi dengan hadis Nabi ya. Memakai pakaian yang bersih. Jadi mak kita make sure baju tu dibasuh. Sebab masa tu ustaz-ustaz mengajak benda ni. Dulu ustaz-ustaz akan ajak. Berarti sebelum raya tu kena basuh dah. Kain pelekat tu terpakai dah. Baju tu pun dah terpakai basuh. Supaya pada pagi raya tu kita pakai pakaian yang bersih untuk pergi raya. Ada yang kita ingat zaman dulu. Jadi kita boleh nampak 28 puasa, 29 puasa tu orang semua sidai kain pelekat apa semua lah. Berarti nak pakai baju tu pada keadaan bersih. Sebab sunnah dia tu adalah berpakaian bersih dalam menunaikan solat raya atau pagi raya. Kita pakai tu aja lah. Baju raya kita ni t-shirt lah mak kita beli. Suat pendek satu pakai raya. Jadi saya pun tahu baju kurung ni, baju Melayu ni saya beli pak menakan saya. Late 90s aku. Baju ada budaya, beli baju Melayu. Jadi pak menakan saya bila pergi, saya bawa pak menakan saya Samsudin binti Man. Saya teringin nak belanja ada baju raya. Pak menakan saya ramai dah tak ada, tinggal dia yang saya boleh bertumpang manja. Bawa dia pergi pekan. Jadi pergi pekan ni jual satu suit lah. Baju, seluar, apa ni sampin. Dia punya termenung pak menakan saya arwah ni punya termenung. Sebab seumur hidup dia tak nak pakai baju Melayu. Dia tak nak pakai sekali dengan seluar, dia tak nak pakai sekali dengan sampin. Sebab dia pakai baju Melayu, seluar selek lah, pergi sembahyang raya. Atau pakai baju Melayu dengan kain pelekat, pergi sembahyang raya. Sampai dia dah tua, dah umur 60 lebih, nak menakan dia nak suruh dia bubuh satu suit dengan sampin ni. Kepiah sekali. Dia rasa macam nak menikah lagi. Dia kata, hang nak beli ni apa? Ingat aku nak menikah lagi kan? Saya ingat dia melawak saya. Sebab saya duk ukur kepiah apa semua kan. Saya tak pakai kan. Tak boleh, dia tak boleh pakai. Beli, esok dia simpan lah, dia kata dia rasa macam nak pergi menikah. Jadi macam Abang Jamil lah pula, satu fitnah di pagi raya. Pada pagi tahun-tahun tu orang dah pakai dah baju Melayu satu suit ni. Tapi pak menakan saya ni, Samsudin bin Man ni, dia dah duk biasa pakai baju kemeja bersih. Ataupun baju Melayu dia lama. Selalunya dia pakai kemeja je, kemeja tengah-tengah bersih ni dengan kain pelekat. Pergi sembahyang raya, kasut selipar kita tu. Kita nak tukar dia mengikut trend kita pada waktu tu, orang pergi sembahyang raya dengan lengkap kan. Dia duk baca Abang Jamil lah, ni dah tak masuk raya dah ni. Ni dah jadi Abang Jamil dah nak pergi menikah lain. Hutang baju aku mana mah? Dia dah anggap macam tu. Itu pertama kali saya tahu transisi di mana zaman saya yang orang sedang nak bergaya baju Melayu penuh sebagai simbol meraihkan pagi raya, dengan mereka yang dulunya mewakili Melayu konservatif, yang kita pergi pagi raya ni pakai pakaian bersih, dengan pakai pakaian yang cantik. Barulah saya sedar, pakai pakaian cantik dengan pahaman bapa saudara saya ni, dia pergi sembahyang raya daripada budak sampailah dia dah tua tu pakai pakaian bersih. Tapi sebab anak menakan dia paksa nak beli, saya beli tak. Beli colour tak kaleng tuan-tuan, kuning emas saya beli. Colour kuning emas saya beli kat dia. Saya ingat colour kuning emas, samping tu dia punya tanah pun warna kuning. Bunga dia naik semua lah pakai. Pakai apa beli kat dia. Saya ni balik tidur dengan mak saya. Pasal arwah pak saya masih ada. Saya kena pergi sembahyang raya dengan bawa pak saya lah. Tengah hari saya mai rumah dia. Mai rumah dia, kain pelekat dengan baju kemeja tu, tengah panjang lipat setengah. Tu saya tanya, Pak Yang tak pakai baju cik beli semalam? Saya dengan pak menakan saya gunakan bahasa cik. Pak Yang tak beli. Dia tak rasa macam nak menikah lain mat. Dia kata pak saya mat. Pak saya pun sama aja. Pakai seluar selek tapi baju Melayu lah, sebab saya paksa di rumah. Pak kena pakai baju Melayu. Pak saya ni pakai seluar selek, seluar biasa dia tu, baju Melayu, tak ada sampin. Sebab bagi mereka tu pakaian orang yang kahwin. Law kita dah moden, kita dah terima lah untuk tuan-tuan pakai ni. Pagi raya ni, tuan-tuan adalah orang beraya. Dulu pengantin baru. Sebab pengantin baru dulu tak pakai songket. Songket ni kaya. Pengantin ni pakai baju Melayu. Jadi banyaklah yang saya belajari. Jadi tak pakai sampai ke sudah. Dia rasa macam menikah orang pakai baju tu. Dia tak sempat lalu zaman kita kan, pagi raya ni. Di tengah-tengah kita menjadi orang urban, duduk di bandar dan memaksa diri kita nak menjadi Melayu. Jadi nak paling Melayu, raya kita kena pakai baju Melayu lah. Setahun sekali lah nak merasa, nak declare diri ni terpaling Melayu ni, kita pakailah baju Melayu. Tapi bagi balik dekat
pok-pok menakan kita yang hidup pada aras orang Melayu susah ni, tak jadi situ Melayu dia. Dia kata bukan jadi situ Melayu dia. Sebab mereka tiada perlumbaan mencari jati diri. Sebab mereka dah hidup sebagai orang Melayu dah pun. Jadi kita ada perlumbaan untuk mencari jati diri. Setelah berpoya-poya dengan Honda Ketam kita, berpoya-poya dengan BMW kita, berpoya-poya dengan segala pakaian moden, raya ni je baru kita nak jadi Melayu. Sebab kononnya nak balik pada Islam nak jadi Melayu. Jadi raya ni kita pula nak jadi Melayu. Sebab kita bukan sehari-hari nak jadi Melayu. Tapi bagi pak-pak saudara kita yang duduk di kampung, yang terjamin Melayu, dia tak ada orang kata apa, low self esteem tentang menjadi Melayu. Dia memang Melayu. Dia tak terasa pun dengan tidak memakai baju Melayu pergi raya tu dia bukan Melayu. Sebab dia memang Melayu. Jadi dia tak boleh ikutlah kita punya pattern berfikir. Sebab pattern kita ni raya kita nak bagi tahu kat orang. Kita ni Melayu. Di tengah-tengah sudah ketam dan segala benda kita nak tunjuk kejayaan kita di Kuala Lumpur, termasuklah balik baju Melayu kita dan juga sampin kita yang mahal. Tapi pak-pak saudara kita rasa macam, siapa nak menekan aku jadi macam ni duk paksa-paksa aku pakai baju Melayu hanya kerana itulah simbol Melayu. Dia tak ada rasa tu, dia tak ada low self esteem tu. Kira tuan-tuan nak buku kenangan tuan-tuan ambil siri 3 dalam e-book. Bab 1, buku 1, buku 2 kita patutnya terbit 3 tapi dia akan jadi 100 lebih. Saya jual paling murah sebab saya ada kuota penulis. Kita dah jual 4,000 lebih set buku ni. Orang lain jual semua dekat tuan-tuan RM86 sampai diskaun RM98. Saya jual kat tuan-tuan RM70 dan ingat bahagian ketiga yang banyak cerita tentang persahabatan tu dia orang masukkan dalam e-book. Jadi tuan-tuan beli 2 buku fizikal, 1 kedai buku pun ada jual. Tuan-tuan boleh dapat di MPH. Kedai buku banyak jual ni. Okey, kalau tuan-tuan nak pengalaman kewartawanan saya cerita tadi panjang, semua orang tanya kan. Macam mana tahu betul ke tidak? Tuan-tuan bacalah ni. Saya pun ke Israel dah 2 kali, saya catatkan dalam ni perjalanan saya ke Israel dan Palestin tahun 2005-2007. Dan perjalanan saya catatkan tentang tadi Sudan, macam mana saya boleh faham Sudan kerana saya telah berada di Somalia dan saya telah berada di Ethiopia, kawasan kebuluran dan perang saudara yang panjang. Kalau saya cerita kat tuan-tuan tentang Lubnan, saya dah berada di sana daripada 2008 dan saya pergi lagi. Sepertiga daripada buku ni adalah Lubnan yang saya ziarahi ketika Palestin berperang dan Lubnan dibom kerana Hezbollah menyokong Gaza. Afghanistan saya tulis. Tsunami Aceh, saya ditangkap di selatan Thailand dalam perjalanan saya menyamar masuk untuk mendedahkan kematian 68 orang syahid dalam tragedi Tabai dibunuh dengan terancang oleh tentera Thailand. Saya bocorkan tahun 2004, 2024 barulah tentera Thailand, kerajaan Thailand mengaku pembunuhan itu adalah kesilapan tentera Thailand. Ni perjalanan saya ada 80 catatan perjalanan saya tentang 80 catatan tapi membabitkan lebih daripada sekitar 30 negara. Ke Kosovo waktu Kosovo merdeka, atau tsunami Aceh. Tuan-tuan nak ni ada dok kembara di buku yang kelima paling laris di MPH. Online kita tak kira lah. Saya ingat online 8,000 print pada bulan Oktober sold out. Ni adalah print baru. Kalau tuan-tuan nak anekdot jalanan dalam siri 50,000. Ini buku ni dah jual 50,000. Siri yang kulit gelap macam ni adalah siri 1 hingga 50,000. Ini 50,000 satu, bawa lah sampai 60,000. 10,000 cetakan tamah datang dengan kulit yang mereka jadikan sedikit color goldish. Ini adalah anekdot jalanan pula. Ini cerita masa kecil jalanan Kuala Lumpur. Anak-anak yang saya temui di Kuala Lumpur dan kisah-kisah mereka. Antaranya adalah kisah Tia. Saya cari dia sekarang dah tak jumpa lah. Dulu Tia ni dia selalu duduk belakang tiang. Saya waktu saya buat projek makanan miskin bandar yang pertama di Kuala Lumpur tahun 2012. Saya ni pun ada perangai semua sama. Kami semua yang buat NGO ni sama. Bila budak-budak ambil makanan banyak lebih pada sekotak, kami akan marah. Kalau ada orang datang ambil lebih pada satu kotak, kami akan marah. Maka rule pada waktu tu adalah Gaza banyak buku. Ni Gaza naik ni semua tentang Gaza. Sebab Gaza hari-hari saya naikkan, saya nak bagi review pada buku non Gaza. Jadi sampailah satu malam, kita duk anggap budak-budak yang ambil banyak ni tamak. Bosnya saya tak ada. Buku kita anggap tamak, kita marah. Jadi Tia ni, dia dah umur 12 tahun lebih dan sepatutnya dia dah ada baju dalam. Tapi sebab dia miskin kan, hari tu dia pakai baju warna putih yang kalau dia berdiri bawah cahaya, dulu saya bagi makan tepi jalan dekat depan CIMB Jalan Cokit. Lampu terang kan nampak bentuk badan dia dan tubuh dia yang dah ada sedikit tanda dia anak dara, tapi dia tak beli.
Bila bagi makanan, dia keluar ambil, dia kumpul. Jadi saya heran, pasal apa adik ni ambil turn sampai 2-3 kali ya. Itu pertama kali tau, lepas saya buat projek makanan, barulah saya sedar yang masalah kita duk marah orang ambil lebih daripada satu makanan. Inilah masalah dia. Saya tanya dekat dia. Dia sebutlah nama dia Tia kan. Saya tanya duduk kat mana? Dekat Gombak. Jauhnya datang ambil makanan. Dia kata bapak dia kerja security guard. Bapak dia hantar dia, tunggu nanti pukul 1 bapak dia ambil. 1 pagi. Hantar dia balik rumah. Jadi saya kata, pasal apa tak cukup ni 2-3. Dia kata dia ada 6 orang di rumah. Dia dengan ayah dia akan makan nasi tu dan dia 4 beradik. Jadi itu memberikan saya banyak pengajaran. Jadi saya kata, kalau saya pun cakap dengan kawan-kawan, rupanya jadi penin kita. Kalau kita bagi banyak tak cukup. Sebab orang berbaris ni dah 50 orang, kita buat 150 pack. Kita bagi banyak tak cukup. Tapi kalau kita bagi macam ni, berarti budak ni kena masuk dalam queue 6 kali makanan sampai daripada 6 benda yang berbeza. Dia kena masuk queue 6 kali untuk lengkapkan 6 benda tu. Jadi sejak tu bila bulan Ramadan, saya jaga makanan untuk bulan Ramadan. Saya bagi kat dia dulu lah. Okay, saya pun bagi kat dia. Saya kata, pasal bapak tak main ambil? Bapak dia kan, dia dah ambil 6 makanan, bapak tak main ambil. Rupanya bapak dia punya shift habis pukul 1 pagi. Jadi awal macam mana dia datang pun, awal macam mana saya bagi makanan pun, bapak dia tetap pun datang ambil pukul 1 pagi. Okey, ni tahun 2012, aplikasi Grab ni belum lagi top. Belum lagi top aplikasi Grab ni. Jadi bila banyak perkara yang saya lihat di jalanan, dan saya kata teruknya saya jadi budak dulu kan, saya boleh menumpang pada mak saudara saya. Teruknya saya jadi budak. Bulan Ramadan saya tak perlu duduk tepi jalan, saya boleh makan apa saya nak dengan memilih surau-surau. Walaupun kita miskin waktu tu. Kita miskin. Tapi kita besar di kampung. Kita boleh makan dengan memilih mi bihun pekak tak nak pi. Kita nak pi cari sedap-sedap ni. Yang ada laksa, yang ada pulut derian, bubuk kacang dengan roti. Tapi mereka tak ada pilihan. Saya catatkan banyak kisah-kisah jalanan, 180 catatan jalanan yang tuan-tuan mengambil masa 3 minit je untuk habiskan. Ada catatan 2 minit. Takkan ada catatan yang lebih daripada 3 minit. Sebab dia anekdot kan. Tulisan dia pendek-pendek. Tapi kalau yang anekdot kembara ni, tuan-tuan memerlukan setengah tulisan tu, memerlukan 5 minit. Sebab ini perjalanan antarabangsa. Saya catat semua perjalanan ke Afghanistan, ke Palestin, semua dalam artikel yang agak panjang. Tapi ini adalah short form. Yang ni adalah medium form. Tuan-tuan memerlukan 3 minit ke 4 minit lah untuk baca. Tia dah tak ada, dia dah besar. Ini tahun 2012. Kalau dia ada lagi sekarang, umur dia dah 2012 dah 13 tahun, umur dia dah 24 tahun. Saya jumpa dia 2012. Dia lah budak pertama yang mengubah format. Sejak tu saya mula bagi tahu pada tim saya kan. Kena tanya, bisik-bisik kan. Sebab kita pun tak galakkan macam ni dia. Kalau ada setengah orang datang ambil, 3-4 dia pergi jual ataupun dia pergi buat apa. Jadi kes ni susah, rumit di jalanan. Kita nak uruskan antara yang benar perlu, yang kemudian yang kita bimbang. Tapi kalau dia sampai, saya bagi dulu lah. Bagi dekat dia dulu. Dia umur 24 dah sekarang kalau dia ada. Sebab saya kenal 2011, dia umur 11 tahun, 12 tahun macam tu. Banyak. Sampai sekarang pun yang mewakili Tia ni masih ramai. Kalau tuan-tuan tengok program makanan pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, malam Isnin ni, banyak kawan-kawan saya buat secara berterusan. Masih banyak. Masih banyak yang keluar dan kemudiannya menanti makanan. Cuma kalau Sabtu dan Ahad ni banyak kan tak ada yang datang daripada jauh. Kalau bulan Ramadan tu, sebab tu projek makanan ni dia betul-betul menyentuh hati pada bulan Ramadan. Sebab pun kita tahu dia cari, sebab kita tak edar makanan berbuka. Kita edar makanan ni pukul 10 kan. Kita anggap kata untuk sahur lah. Kita akan anggap untuk sahur. Tapi sebahagian daripada mereka datang dapat makanan, makan dulu. Macam setengah tu dia dah buka puasa pun dalam keadaan tak terurus di rumah dia. Jadi dia tunggu pukul 10 tu dia dah suspend lah. Dapat makanan dia makan dulu. Sebab dia dah tak menanggung lapar waktu berbuka yang sedikit tu, makanan tak cukup di rumah. Lepas tu kena tunggu lagi makanan sahur. Kesian struggle dia orang nak kena tunggu trip pertama. Geng A hantar. Bawa 100 pack. Lepas tu geng B pula bawa. Jadi dia nak ambil 6 bungkus tu kena tunggu 6 trip. Sebab setiap satu trip ni kita jaga seorang boleh ambil satu je. Ya Allah. Baru saya fikir kata, tak ada lah satu benda yang ujian pada masa saya kecil
saya perlu mengingatinya dengan air mata. Saya ingat dia dengan gembira. Sebab tu saya menulis anekdot ni dengan penuh kenangan indah. Tentang masa kecil yang kita pun tak tahu kita miskin. Waktu kita kecil, kita tak tahu kita miskin. Sebab semua orang miskin. Kita tak ada istilah ni hang ni anak orang miskin. Tak ada. Macam filem P. Ramlee, penarik beca kan, dihina-hina jadi miskin. Kita masa tonton filem P. Ramlee, kita miskin, menangis untuk P. Ramlee kerana dalam filem penarik beca P. Ramlee itu miskin. Kita tak tahu kita miskin. Sebab semuanya miskin. Jadi normal. Cik, bila tengok filem P. Ramlee kan, teriak. Sebab P. Ramlee penarik beca dah lah beli nasi. Lepas tu beli nasi pula susah, kena sepak dengan Saleh Kamil kan. Balik beli nasi pula. Tengah-tengah nak makan nasi, hujan turun. Hujan turun, mak dia suruh pergi tutup tingkap. P. Ramlee tutup tingkap, rumah tirih pula. Hujan tu jatuh pula atas nasi P. Ramlee. Teriak kita. Pasal nasi, walaupun kita miskin. Rupanya kita sedih. Oh, P. Ramlee ni sangatlah miskin. Sebab kita pun pergi tengok rumah orang. Bukan kita seorang, ramai-ramai pergi tengok rumah orang yang ada televisyen tayang filem P. Ramlee. Sebab kita semua miskin. Kita tak rasa miskin tu sebab jurang dia tu tak ada. Dan kita orang kaya, kita tak hina. Rumah orang kaya berpagar, kita lalu apa semua ni, kita mengharapkan daripada rumah dia ni, dia ambil lah. Kita tolong potong rumput ke, kutip sampah ke. Sebab setiap rumah orang kaya pula menjadi tempat kita mencari rezeki. Kita dapatlah tempiasan daripada kekayaan dia tu. Pergi jerit kan. Kita dapat kerja. Dalam anekdot kenangan saya cerita banyak daripada keluarga Syed Izham ni. Keluarga Tuan Syarifah Rogayah. Syarifah Rogayah. Dia ni mak tuan lah kami panggil kan. Dengan dia ni kami menumpang banyak. Dia tengok TV ramai-ramai. Jadi kita teriak dalam filem P. Ramlee kerana kita rasa kesiannya P. Ramlee ni miskin. Dah lah bawa beca. Orang hina, orang pukul. Lepas tu dah lah beli nasi. Susah balik rumah pula hujan. Kelang kabut tutup tingkap rumah dia. Hujan jatuh kena nasi. Kita boleh sedih sebab kita rasa P. Ramlee tu miskin. Sedangkan kita ni pergi tengok TV rumah orang. Duduk rumah orang kita tak ada TV. Tapi disebabkan semua orang miskin. Semua orang hidup dalam keadaan yang sama. Kita tak faham kita miskin. Dan tak ada istilah pun anak orang miskin. Tak ada istilah. Dan tak ada siapa pun yang akan hina kita kerana kita miskin. Sebab kita berkawan dalam sekitar yang kita tahu cerita pasal orang kaya. Besar rumah dia pun ni mesti kaya. Kaya pak dia toke ni doktor, mak dia doktor. Itu yang kita tahu cerita pun. Kita tak dipengaruhi oleh filem Hindustan kan, semua orang kaya jahat. Tak ada. Kita pergi lalu pula, dia ni rumah siapa? Pak dia menjaga lori kering. Kawan kita tukang cerita pasal sejarah orang kaya ni, nama dia Mansur bin Ahmad, pemegang salah silah segala orang kaya dalam dalam wilayah Al-Ustaz. Dia kenal semua. Betul ke tidak saya tak tahu. Pusing Taman Pumpung ni tuan-tuan. Ni hampa tahu tak, Taman Rimba nak keluar sampai ke Taman Lok Merah Pumpung kat Tengku Malik. Berapa banyak rumah orang kaya waktu tu. Dia tahu setiap isi rumah orang tu kaya pasal apa. Kawan saya, dia muhur pun tak apa, kita tumpang gembira tu, pak dia ada banyak. Lori banyak. Lori pak dia ada banyak. Dia tak park sini. Dia park nak Bukit Gurun. Kita berdengar. Betul orang sebelah ni kaya pasal apa pula, Cik? Cikgu, depa cikgu rusak, pak dia rusak. Mengaji mereka. Sambil naik basikal tu, segala salah. Dulu rumah orang kaya tak banyak. Rumah orang kaya tak banyak sebab Taman Rimba tu kita keluar kan, Istana Seri Pelangi tu kan. Istana Seri Pelangi ni Istana Tunku Hamidah duduk lah. Ada istana dia, Taman Golf. Taman Golf. Lepas tu Taman Malaysia. Berapa biji je. Sekarang pusing Kedah tak larat cerita lah orang kaya. Jenuh nak buka kita orang kaya. Ramai orang kaya. Tapi dulu tak banyak orang kaya. Nah, rumah orang kaya ni sunyi. Lepas tu orang kaya yang ada lagi pun dekat tuan-tuan pergi tengok Kedah Medical Center. Lah jadi hospital lah. Belakang tu ada sikit rumah orang kaya. Kawan saya tu bapak dia SUK. SUK Negeri Kedah. Tengku Muzni nama kawan saya tu. Bapak dia Tengku Mokhtar kot saya rasa. Dia rumah orang kaya yang dia masuk kan. Pak dia bela ikan dalam kolam. Kawan saya minta tumpang mandi. Rumah pertama yang kami pergi dulu ada kolam ikan. Kecil je kolam ikan tu pun tak besar. Ada ikan. Jadi kami ni mai pada kampung seberang geng Pumpung ni. Duk biasa sungai lah mandi. Duk ingat swimming pool, duk cakap dengan Tengku Muzni tu. Weh, kami nak tumpang mandi boleh tak? Tak pergi pak aku, dia tak pergi pak aku marah. Tengku Mokhtar ni marah. Lama-lama baru kita tahu rupanya dah sebulan duk pergi duk kata Tengku Muzni ni kedekut lah, Tengku Mokhtar ni sombong tak pergi kita mandi kan. Kami main bola, ada seorang tu nama dia Saiful, dia tua sikit lah, senior sikit pada kami. Ni bodoh, dia kata menatang weh, apa duk mengata apa kat pak dia, kolam orang bela ikan bukan untuk mandi.
Kami duk ingat mandi ikan tu tumpang puak dia belah ya. Pasal petak tu besar lah juga. Jadi duk cakap tunggu ni kami boleh tumpang mandi tak? Kami boleh tumpang mandi tak? Kita tak boleh, sekali puak aku marah. Kami pun pergi main padang bola. Padang bola tu betul-betul Jabatan Perkhidmatan Awam tapak Kedah Medical Center lah. Pakar Utara. Okey, Pakar Utara, Kedah Pakar Utara. Dia pergi mengata, sombong lah orang kaya. Tu kawan ni kata, Saiful, ingat kawan kami nama pun tua sikit pada kami lah. Kerja pejabat pelajaran dari Kedah. Ni bodoh dia kata. Ni orang tak mandi situ, puak dia belah kolam ikan. Kita mana pernah tengok orang belah kolam ikan. Kita tahu ikan duduk di sungai lah. Siapa hampa nak pergi belah ikan depan rumah pula, buh ayak, buh ikan dekat situ. Datang bodoh, ikan duduk dalam sungai. Kita tak tahu orang kaya pada masa tu tak ada tradisi pelihara kolam ikan. Nak boleh makan nasihat Saiful, syak dekat Saiful ni. Bodoh dia ni. Ada pula kolam, duduk bincang dengan kita nak kata kat dia, tak boleh, dia besar pada kita, pampak kita je. Dia dah besar, dia kerja pejabat pendidikan. Dia pun belah. Cerita dia tu kita tolak, tak payah. Mana ada orang belah ikan pergi belah dalam kolam depan rumah. Kami masih lagi mengatakan Tengku Muzni ni kedekut, tak kami mandi. Dan dah cerita daripada Saiful ni tak betul. Lama-lama saya gelak lah. Bila saya dah besar saya akan gelak. Loh, nanya kita duk kata dekat Tengku Mokhtar, Pak Tengku Muzni kedekut lah. Dan waktu tu betapa laihnya kita nak percaya hakikat orang kaya buat kolam tahun 78. Saya duduk sana sampai saya tingkatan 4 atau 79 baru saya pindah pergi Jitra. Itulah benda-benda lawa yang mana kita belajar. Sebab tu kita kata sekarang kita mungkin rasa kita cerdik, kita apa, tapi our childhood, dunia masa kecil. Sebab tu saya tulis supaya saya percaya bahawa sebahagian daripada yang mempengaruhi cara saya berfikir, saya bertimpang tara, cara saya berkembang adalah waktu kecil. Cuma kita in denial lah nak mengatakan itulah proses yang membentuk diri kita. Kita akan mulakan mengatakan proses yang membentuk diri kita universiti, kerana saya bekerja sebagai wartawan. Ketika saya berjalan di Afghanistan, saya pergi tengok di Palestin, barulah saya mendapat pengalaman. Tidak. Yang menjadikan kita mencintai Palestin adalah kerana jiwa kita masa kecil. Bahawa orang yang dianiaya, bahawa orang yang berada dalam kelaparan, bahawa orang yang berada dalam keadaan-keadaan yang sangat mengerikan adalah bahagian yang membentuk kita waktu kecil tu. Kasih kita pada orang apa semua. Besar ni baru datang kesedaran untuk bertindak. Besar ni baru datang ideologi. Kita mesti bertindak untuk menentang. Tapi pembentukan perasaan semua datang daripada proses kita membesar. Kerana kita membesar dengan cara yang di mana kita kata adalah sangat-sangat teruk biar budak lapar. Bukan kerana kita datang KL ada gerakan NGO membela golongan tertindas di Kuala Lumpur. Itu hanyalah ideologi yang menarik kita masuk. Tapi sebelum ideologi itu datang, kita dah ada personality yang kita dibesarkan masa kecil. Lepas tu kita jumpa penagih dadah kan, kita tak benci, kita tak kisah. Sebab kita tahu bahawa sebahagian daripada kawan-kawan baik kita yang menolong kita banyak pada waktu kecil adalah mereka asalnya kecil yang kita baik. Cuma bila kita besar, kita keluar merantau, kita balik-balik, kita tahu mereka dah jadi penagih dadah, mereka keluar masuk penjara. Tapi kita tak boleh nafikan bahawa mereka adalah sahabat yang mengajar kita banyak tentang kebaikan. Tapi selalunya kita tak akan mengingatkan mereka lah, sebab kita kata tidak ada satu pun yang boleh dibanggakan. Sebab kita nak bangga kawan kita lah Tan Sri, kita nak bangga kawan kita Datuk Sri, kita nak bangga kawan kita founder, kita nak bina kawan kita ni kadang ada 2 juta follower, kita nak jumpa bangga dengan kawan kita kerana dia segala kebanggaan ada pada dia. Tapi itu adalah kebanggaan palsu kerana kita menumpang kepada satu kebanggaan untuk mendapat mileage daripada kebanggaan tersebut. Tapi saya menulis perkara-perkara yang tiada mileage untuk kita bangga pada kawan kita, melainkan it's the real thing. Mereka lah sahabat-sahabat yang membesar bersama kita. Dan kemudian Jitra banyak dalam ni. Sebab saya membesar Jitra di Berek Mada. Saya cerita tentang sekolah Sultan Ahmad Tajuddin. Jitra antara bab yang banyak dalam ni. Sultan Ahmad Tajuddin, kawan-kawan saya di Jitra. Kemudian saya membesar di Berek Mada, kawan-kawan saya daripada Berek kuartus Pejabat Haiwan, kuartus JKR, kawan-kawan saya daripada Taman Seri Kemuning, Masjid Fatimah. Ketika dia masih bangunan kayu, dia belum lagi masjid besar. Sebab tu dulu dia orang jemput saya pergi bagi talk. Saya pergi sebab saya pernah berterawih dan juga pernah moreh di masjid tu. Masa saya naik darjah 6, saya pindah ke Jitra sampai form 1. Saya moreh di Masjid Sultan Fatimah. Sebab tu yang paling dekat. Kemudian jalan kaki cross daripada Mada tu, saya pergi jumpa kawan-kawan saya dekat Berek JKR. Kemudian kawan saya daripada Taman Seri Kemuning, kami cross saja jambatan, pergilah terawih dan main mercun. Tu lagi teruk tuan-tuan. Orang tengah terawih, kita dah main perang mercun dah dekat luar. Pumpang. Pakcik tu terawih. Tak pernah pun dia keluar maki pun. Main mencur roket masa tu. Anak orang kaya buat mencur roket, tembak terjun. Mercun masuk. Kan padang bola kan. Tembak kat padang bola.
Kadang-kadang dia jatuh dalam masjid, orang semayang 21 rakaat, tak ada siapa mau keluar maki. Kita pun tukar arah perang, arah ke Tianggul. Hampa tak boleh serang kat belah ni, sekali mercun masuk masjid. Dulu kami main combat, undi baju, siapa yang kalah, siapa yang jadi combat, dia kena duduk hutan, siapa yang kena serang, dia kena duduk kat padang. Lepas tu kerap sangat mercun masuk dalam masjid. Terpaksa tukar, main ikut gol. Perang lah, jadi open perang, tak syok lah. Dia syok lagi yang undi-undi kita dapat baju terbuka kan. Jadi kita kena buka baju, tapi kita boleh duduk dalam hutan. Seronok tembak daripada dalam hutan, orang nak cari kita daripada celah hutan tepi sungai tu payah. Allahu Akbar. Sekarang saya pergi tengok masjid, tak ada apa hutan, tak ada bersih, duduk parking lot lah, masjid tu dah jadi glamour lah. Masjid jadi glamour. Tapi dulu kita main mocong macam tu lah. Mocong kabat saya tak berani, daripada kecil saya takut nak cucuk mocong kabat. Apa saja benda yang suspend saya akan takut. Kan kabat ni suspend. Kena tunggu dulu kabat tu penuh. Dah kabat tu penuh, kena angkat cucuk. Saya suspend lah. Saya daripada kecil ada perasaan saya tak main. Saya tak kawan dengan game mocong kabat sebab saya tak tahan suspend. Saya tak tahan suspend. Mocong roket senang. Kan bubuh dalam botol, cucuk, hala kat kawan-kawan tu, sum, belah, ambil lagi, senang. Bahaya tu saya cakap lah kak. Kalau tak bahaya bukan nama budak kampung, dia tak main benda-benda tak bahaya. Sebab tu kami tak main carom, main jentik, main chess apa, kuda lompat dalam kota tu kak, tak main. Tapi tak main dam, main apa duk tolak tudung lemenek ni. Budak kampung kak, dia main semua yang bahaya. Sebab yang tak ada jual di kedai. Hak lain semua aja dia jual di kedai. Gasin aja jual di kedai. Dam aja jual di kedai. Bahaya tak ada di kedai. Hak tu kita pergi beli tu. Terjun sungai, panjat pokok, terjun pula buat diving apa semua. Sebab benda tu tak jual di kedai, free. Yang lain kena beli. Kita tak ada duit. Nak main benda-benda monopoli, sahiba apa semua ni kat Scrabble ni semua. Tak boleh dia mahal. Dia memerlukan duit. Jadi kita pergi main benda yang free. Benda yang free adalah berani. Main macam-macam lah apa saja. Benda free memanglah sentiasa harus dibeli dengan berani. Main caplok main. Kawan ajak main carom, kami kata ni sukan beli apak B ni. Siapa pergi main carom ni beli apak B lah, pakai baju batik, bubur butang sampai atas, apa main carom. Tak main lah, kita pergi main lah. Ni lah, main baling selipar 7 botol baling lemak yang paling syok kan, pasal kita boleh baling belakang kawan kita, gelembuk kan. Benda-benda bahaya sebab ia percuma. Benda-benda yang glamour ni, sahiba, Scrabble ni, dia memerlukan duit. Lepas tu kita buat. Mana kita nak boleh main Scrabble? Beli rumah ni 12,000, beli tapak buat rumah jual balik jadi hotel ni. Apa ni? Budak-budak kampung dia nak berlari. Dia nak berani panas terjun sungai, boom, naik balik berlari lagi. Dia nak kena panjat-panjat sebab dia kena separa monyet. Barulah dia syok. Okey. Okey, saya ucapkan berapa buku je kan? Okey, saya sambung. Pasal tak naik buku Palestin. Malam ni kita geopolitik, saya naik balik buku geopolitik. Hari ni saya belanja tuan-tuan buku-buku kisah hidup ya. Saya ucapkan ada ribuan terima kasih. Panjat pokok pun dah kira main lah. Assalamualaikum.